Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qaswa 913. Kemudian malaikat hafizah membawa amal orang yang berkilauan bagaikan bintang, kerana tasbih dan puasanya. Dan ketika telah sampai ke langit yang keempat, tiba-tiba malaikat berkata, berhentilah dan lemparkan amal itu ke muka orangnya, dan katakan Allah tidak mengampunkan baginya. Saya bahagian ujub. Maka sesiapa yang beramal dan masuk di dalamnya rasa bangga diri, maka Tuhan menyuruh padaku supaya tidak membiarkan amalnya lebih daripadaku kepada yang lain. Lalu dilemparkan amal itu ke muka orangnya dan disertai dengan kutukan laknat 3 hari. Dan disambung daripada yang doktor baca. Hadis ini panjang, yang masih lagi kita membicarakan bab berfikir. Jadi bagi orang yang dikatakan beramal dengan amal yang baik, hafazah, orang yang hafal Al-Quran, orang yang hafiz, lalu dibawa amalnya itu berkilauan bagaikan bintang oleh kerana tasbih dan puasa. Tapi bila sampai di langit yang keempat, tiba-tiba malaikat kata berhentilah dan lemparkan amal itu ke muka orangnya dan katakan Allah tidak mengampun baginya. Saya bahagian ujub. Maka siapa yang beramal dan masuk di dalamnya rasa bangga diri, maka Tuhan menyuruh padaku supaya tidak membiarkan amalnya itu lebih daripadaku kepada yang lain. Jadi maknanya, kita orang yang dapat menghafalkan Al-Quran, orang yang boleh membaca dan menghafal, dan termasuk juga orang yang melakukan amal ibadah kepada Allah, satu perkara yang boleh merosakkan amal kita kesemuanya ialah ujub. Adanya penyakit ujub ni ibarat macam api dalam sekam. Orang tak nampak, kita tak nampak api, tiba-tiba sekam tu habis jadi abu. Dan di akhirat besok Allah tidak terima orang-orang ni. Walaupun pada dunia ni kita nampak dengan keadaan yang mulia, yang baiknya di segi amalan-amalan, tetapi Allah menilai satu perkara dalam hati manusia ni, ialah kita kena ada keikhlasan, ikhlas kepada Allah. Kembali perasaan ujub ni, perasaan bangga dia ni, rasa lebih daripada orang lain, dan rasa heran dengan diri sendiri, bangga dengan diri sendiri.
dan puji diri sendiri. Kalau kita dalam bahasa orang Melayu dia kata masuk bakul, angkat sendiri. Mana nak naik? Kalau orang lain tolong angkat, naik lah. Jadi bangga diri, ujub ni tuan-tuan boleh buka dalam kitab-kitab yang lain yang disyarah berkenaan dengan sifat-sifat yang mazmumah, yang tercela. Jadi ujub ni salah satu daripada sifat yang tercela. Maka dia kena ganti dengan sifat kita ni, sifat ujub lawan dia apa? Ganti apa? Digantikan dengan sifat tawadhu. Merendah diri. Merendah diri itu maknanya bukan suruh lalu tunduk rapat depan orang. Jadi merendah diri kita, merasakan diri kita ni serba dalam keadaan yang masih lagi kekurangan. Walaupun kita boleh beribadat kepada Allah dengan ibadat yang banyak, yang menentukan ibadat kita itu Allah. Dan kita buat amalan-amalan yang Allah perintah pun dengan kerana Allah. Macam mana kita boleh bangkit beribadat tengah-tengah malam, orang lain sedap tidur, itu juga dengan kerana Allah. Jika Tuhan tidak hidupkan kita, tak dibangkitkan kita, macam mana kita nak boleh beribadat kepada Allah? Jadi tak perlulah kita nak rasa bangga diri, nak rasa heran dengan diri sendiri, macam mana aku boleh bangkit sembahyang malam, boleh itu, boleh buat. Ini semua Allah tentukan. Nampak? Jadi kita buat ibadat ni dia kena adanya keikhlasan, mukhlishina lahuddin, ikhlas dalam beragama kepada Allah dan ikhlas dalam beramal kepada Allah. Itu yang kita kena ada dalam diri kita. Buangkan sifat ni, sifat ni ganti dengan sifat tawadhu, merendah dirilah dengan Allah. Sesungguhnya kalau kita baca kisah para wali Allah, mereka beribadat kepada Allah dalam keadaan masa yang lebih lama, yang lebih banyak ibadat. Tapi bila mereka renungkan diri mereka dengan Allah, maka dia menangis. Padahal ibadat dah banyak. Kita tengok sejarah bagaimana kehidupan Ibrahim Adham. Dia rasa diri dia dalam keadaan yang serba kekurangan. Padahal sudah sampai ke tahap yang ia ni orang yang tinggi maqam di sisi Allah, tapi masih dalam keadaan merendah diri, tawadhu dengan Allah, dan merasakan dirinya serba kekurangan, dalam serba kebimbangan. Takut-takut ibadat yang dilakukan itu tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Jadi sebab itu saya kata dalam pada yang lepas 2-3 hari yang telah lalu, bagi orang yang ahli qira', ahli bacaan, dia boleh baca Quran dengan sedap, dengan lagu, dengan segalanya, bertaranum yang baik dan sebagainya. Tiba di akhirat besok dalam kitab ni juga menceritakan, bila ditanya tentang amal ibadat, tentang dia baca Quran, maka dibalas balik, malaikat kata pembohong kau. Dia kata kazabta. Siapa dia kata pembohong kau? Kamu baca tu bukan nak kerana Allah, tapi nak kerana nak cari nama, nak dapat kemuliaan. Lalu disebut-sebut kamu seorang yang qari, kamu seorang yang qari'ah. Jadi kalau kita baca dengan tujuan nak mendapat nama kita disanjung, dipuja dengan selalu disebut, tak jadi benda. Dan di akhirat besok bila bangkit, itulah dikatakan bahawa malaikat mengatakan pembohong kau. Kamu baca bukan kerana itu, tapi kerana nak mendapat nama dan nak dipuji oleh orang, bahawasanya kamu tu bacaan sedap, suara sedap dan sebagainya. Jadi payah juga tuan-tuan
kita dalam beramal kepada Allah ni, jangan kita anggap kita dah buat ibadat kita rasa selesa dan senang. Tak juga. Sebab ibadat kita tu Tuhan nilai. Daripada sudut ibadat tu satu, sah ke tak sah, kan? Dan kemudiannya Allah nilai pula dalam hati kamu tu buat ibadat tu kerana siapa, untuk siapa. Adakah betul-betul kerana Allah ataupun kerana yang lain? Semua orang semayang, kadang dia panggil semayang bukan kerana, ini bukanlah kita nampak, tapi keadaan yang berlaku dalam masyarakat. Nanti apa kata orang pula, kata dia sampai tak bergaul dengan orang masjid, tak bergaul dengan surau, tak datang ke surau, apa pula kata masyarakat. Kita mari buat ibadat di masjid, rumah Allah, di surau, bukan kerana orang kata, tapi itu tuntutan. Dan kita kena sedar itu tuntutan yang dituntut dalam agama. Dan satu daripada kerja yang dimuliai, yang disukai oleh Rasulullah SAW. Kemudian tu pula tempat zon yang paling selamat. Kita kata sekarang zon yang paling selamat. Selamat diri kita daripada perkara-perkara yang tak baik, perkara yang tak elok, daripada tingkah laku, perkataan dan sebagainya. Rumah Allah, masjid, surau. Tapi kalau kita mari rumah Allah pun tak selamat juga, ada bunyi macam tu juga, macam jadi tak ada kerja dah kita. Tak ada beza. Sopa. Itu kita. Dan bila kita dah keluar daripada rumah Allah, kita balik ke rumah kita pula, kita bawa daripada rumah Allah dengan keberkatan, dapat memelihara kehidupan kita sehari-hari daripada perbuatan-perbuatan yang tak baik. Itu yang kita berhasil ni, kita datang ke rumah Allah, dia balik membawa bekalan yang berguna. Tapi kalau mari rumah Allah balik dengan keadaan yang buat macam amal baik, balik pula bertukar buat amalan tak elok, makna kita ni tuan-tuan, ini Allah nilai. Kita datang ke masjid kerana apa? Nanti kalau kita tak pergi semayang, orang pulau kita. Itu yang pernah saya pergi satu tempat di Bagan Datuk, yang panggil ceramah di Bagan Datuk. Saya demam sepanjang jalan. Tidur dalam kereta, kawan bawa sampai di sana, tidur lagi. Dekat nak maghrib baru dia orang kejutkan bangkit. Masuk dalam masjid, Pak Imam beritahu saya, dia kata nanti dalam ceramah Ustaz tolong sebut dan sentuh sikit lah, dia kata gambaran jemaah kita di masjid ni. Dia kata kadang-kadang dia kata sembahyang Jumaat tak cukup orang. Dia kata kenapa jadi gitu? Orang tak nak datang. Lepas tu kami mesyuarat AJK yang terbaru ni dengan kerjasama pihak Majlis Agama Negeri Perak, dikeluarkan surat saman. Siapa tak datang 3 kali, saman. Dia tanya saman kena berapa ringgit? Dia kata saman kena RM50. RM50 orang kampung besar bagi dia. Jadi bila keluar arahan macam tu, barulah dia kata nampak ramai datang sembahyang Jumaat. Kampung masuk dalam apa nama kampung. Jadi bila dengar macam tu, kita hak demam jadi kebah demam. Jadi yang ceramah saya sebutlah, kalau mari kerana takut dengan sebab kena saman, bukan sembahyang kerana Allah, kerana takut kena saman. Dengan saman manusia RM50 tu tak berbaloi, tak ada kesan apa pun, tak menjejah apa-apa. Tapi kita kena ingat satu perkara, yang kita akan mati dan masuk ke alam kubur, di alam akhirat yang tu lebih derita daripada saman RM50.
Tuan-tuan kena renung dan fikir kan. Sebab malam tu ramai lah. Pak Imam kata ramai malam ni. Mungkin di antaranya hak yang duk buat perangai itu ada datang semayang malam dengar ceramah. Tapi tuan-tuan kena fikir masalah kita mati dan masuk ni alam mati ni, alam kubur, alam akhirat. Apakah sudah kita rasa selesa kalau kita kata tak marilah orang saman kita kena RM50? Apakah kita menganggap dengan saman sudah selesai masalah kita? Itu prosedur pada dunia dengan saman itu, bukan menepati dengan kehendak hukum Allah Ta'ala. Ini kita kena fikir, tuan-tuan. Sebab itu disebut oleh Allah kepada Nabi Allah Musa dalam kitab Taurat, diturun kepada Nabi Musa tentang dia beritahu kemuliaan Nabi Muhammad dan umat dia. Allah kata dekat Musa, wahai Musa, sesungguhnya Ahmad dan umatnya, disebut dalam kitab Taurat, Zabur, Injil, Ahmad, Nabi Muhammad pula, dengan sembahyang subuh 2 rakaat, kata Allah, aku ampunkan dosa mereka pada malam hari dan siang harinya sampai menjelang subuh. Mana satu hari suntuk tu, menjelang subuh ni kita berjalan daripada siang tadi, malam tadi, sampai ni temu subuh. Dengan 2 rakaat itu, kata Allah, aku ampunkan dosa mereka pada siang dan malam tadi sampai menjelang subuh. Tuhan kata sepanjang hari, satu hari itu dengan sembahyang subuh 2 rakaat. Inilah kemuliaan umat Nabi Muhammad yang tidak ada kepada umat yang lain. Sebab tu Nabi Musa kata, kalau aku dihidupkan semula, kau duduk di zaman aku, nak duduk zaman Nabi Muhammad. Banyak kemuliaan yang Allah beri kepada umat Nabi Muhammad. Rugi serugi-ruginya tu orang tinggal tak sembahyang subuh tu, tak nakkan dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang menjanji gitu dalam kitab Taurat. Dan inilah mulianya umat Nabi Muhammad. Sebab tu kita mungkin ni kita sembahyang subuh ni kita tak tahu apa kelebihan dia. Allah ampunkan dosa kita. Siang tadi sampai ke malam, sampai menjelang subuh ni. Ini satu daripada yang tak ada kepada umat yang terdahulu. Jadi kita mari nak mencapai keredaan Allah, nak mencari keutamaan di sisi Allah. Jikalau mendapat tahu ni hikmah ni, tuan-tuan, dan mungkin kita pun duduk sembahyang lama dalam subuh, kalau kata apa kelebihan solat subuh, kita tak reti nak jawab apa, sebab kita tak ngaji. Tapi itulah Allah beritahu kepada Nabi Musa, Allah mengampunkan dosa. Dan menjelang waktu zuhur itu pula, tiap-tiap rakaat yang pertama Allah mengampunkan dosa kita. Rakaat yang kedua Allah membuka keberkatan pintu langit, dan para bidadari mengintai-intai melihat orang yang sembahyang zuhur dan berikan menjadi calon kepada mereka di akhirat esok. Masuk rakaat yang ketiga, Allah mengampunkan dosa-dosa mereka yang telah semua yang kita buat, dan Allah tutupkan malaikat tolong bertasbih minta ampun kepada Allah pada rakaat keempat. Malaikat tolong bertasbih dan beristighfar minta ampun kepada kita yang solat zuhur pada rakaat yang keempat. Mana tiap-tiap rakaat itu mendapat ada kebaikannya.
kemuliaan yang ada kepada umat Nabi Muhammad SAW. Dan waktu asar pula Allah mengampunkan kesemua dosa-dosa kita. Itu yang dikatakan solat utama Nabi buat dituntut sangat. Solatul Bardain dipanggil, waktu subuh dengan waktu asar. Diampunkan semua dosa-dosa kita. Siapa yang minta? Malaikat minta. Malaikat doa minta, ya Allah ampunkan dosa si fulan bin si fulan ni, si fulanah binti si fulan ni, ampunkan dosa dia. Doa kita belum tentu 40 tahun kita doa pun belum tentu Allah nak makbul. Tapi bila malaikat doa ni tuan-tuan, dia merupakan makhluk yang Allah jadi tidak pernah buat silap, salah dan dosa. Bila dia minta ampun, serta-merta Allah ampunkan dosa kita. Ini yang kita disuruh banyak dalam hadis-hadis yang Nabi menceritakan, suruh kita pelihara solat, jaga solat ni. Waktu asar, waktu yang melekakan kita. Waktu subuh pun serupa juga. Bahawa nak bangkit dengan kesejukan pagi, dengan apa, sayang kita nak tinggal selimut, nak tinggal bini sayang nak tinggal lelaki dia, nak bangkit, Allah sejuk. Seronok tidur kita tambah. Dan sampai waktu maghrib pula, ketika tu doa kita dipanjat kepada Allah. Dia kata, ya Musa, apabila Ahmad dan umatnya mendirikan solat waktu maghrib, doanya diijabah serta-merta pada waktu maghrib. Masa yang pendek sangat pun tidak, panjang sangat pun tidak. Doa masa ni cukup diijabah, waktu yang cukup Allah makbulkan doa pada ketika ni. Tu waktu maghrib. Inilah kita kemuliaan yang diberi kepada umat Nabi Muhammad. Sebab itulah Nabi Musa, bila Allah perintahkan sembahyang 50 rakaat, 50 waktu, 50 waktu dalam Isra' dan Mi'raj, Nabi Musa kata, ya Muhammad, umat kamu tak mampu nak buat tu 50 waktu. Kau minta kurang dengan Allah. Nabi minta kurang, Allah kurang 5. Lepas tu turun pula, dia kata, wahai Muhammad, umat kamu tak mampu buat 45 tu. Dia ulang-ulang sampai 9 kali 5, 45 Tuhan buat, tinggal 5. Tinggal 5 pun Nabi Musa kata, kau minta dah lagi, umat kamu tak mampu nak buat tu dengan 5 tu, 5 waktu. Nabi kata apa? Aku segan, aku malu dah. Bahasa kita gitulah. Nabi kata, aku malu dah nak minta dengan Allah. Walaupun dengan begitu, kata para ulama, merujuk dengan kepada hadis-hadis dalam kitab fiqh, 50 dibuang 45, tinggal 5, tetap Allah kira dengan mendapat ganjaran 50 waktu. Kan? Itu di situ menunjukkan kemuliaan umat Nabi Muhammad. Tapi bila umat Nabi Muhammad meninggalkan solat, tu yang Tuhan turun bala. Bala ni merupakan ujian Allah. Dan kita minta jauhkan daripada bala. Bala tu dalam bahasa Arab, bahasa Melayu kata ujian Allah turun pada kita. Jangan kata laknat. Laknat ni Allah turun, dia laknat, Allah matikan semua habis. Macam berlaku kepada pengikut Nabi Allah Saleh, Nabi Nuh. Hak mana yang kena laknat tu mati habis, tak ada yang hidup. Ada orang kata tu Tuhan laknat tu berlaku banjir dekat Kelantan. Bukan laknat, yang tu Allah tarik nikmat. Pasal mereka tak reti mensyukuri nikmat Allah, kufur dengan nikmat Allah, Allah tarik nikmat.
makan, minum, tempat tinggal, segala kemewahan, segala keperluan asasinya mudah dapat, mudah ada, sampai lupa tak ingat Allah. Waktu solat tak mau solat, berkumandang azan lalu pergi balik depan surau, depan masjid, seolah tak ada kena mengena. Dah diturunkan bala, Allah pun subuh tak nak semayang, walaupun tidur di masjid. Itu ni kata manusia ni, ya Allah tuan-tuan, tak serik-serik, tak ada keinsafan. Bala demi bala Allah Ta'ala turun. Itu kita kena ingat tu. Sebab tu kita kena beramal ibadah kepada Allah dengan keikhlasan. Jangan ada sifat-sifat ni. Sebab tu bila dia kata ada, kita nak balik dalam kitab kita ni, bila ada sifat ujub, maka Allah, dia kata, ambil amalan itu dicampak ke mukanya, Allah tidak mengampunkan baginya. Dan dia kata, saya ni sebahagian ujub, maka siapa yang beramal dan masuk di dalamnya dengan ujub, Tuhan menyuruh padaku supaya tidak membiarkan amal yang lebih daripadaku kepada yang lain. Lalu dicampak ke muka kita balik. Macam dunia lah, orang ambil kain paling ke muka kita, maka kita mendapatlah balasan di sisi Allah Ta'ala. Dan dikesertakan dengan laknat. Ni baru laknat, Tuhan laknat. 3 hari tuan, 3 hari di alam akhirat, bukan 3 hari di dunia. Ini boleh tuan-tuan tengoklah dalam hadis-hadis sehari di akhirat dengan dunia ni macam mana. Dan kan dikatakan dalam hadis, bau syurga tu, jangan kata masuk, bau syurga tu, wangi syurga tu, ada riwayat kan dalam bab kitab ni, bab sifat syurga dan penghuninya. Dia kata 500 tahun perjalanan di atas dunia ni, nisbah pada dunia, 500 tahun perjalanan, masih lagi teridu bau wangi syurga Allah. Itu nak nisbah pada dunia ni. 3 hari di akhirat, bukan 3 hari di atas dunia. Betapalah azab deritanya dalam tempoh 3 hari itu, masa yang cukup lama. Perit. Jadi sebab itulah juga dalam kitab Minhajul Abidin tu, kata Hujatul Islam Imam Al-Ghazali, Allah tidak terima amalan orang-orang yang riak, yang ujub kepada Allah, termasuk riak. Maka amalan itu adalah haba'an mansura. Dia kata bagaikan habu yang berterbangan. Abu, cuba ambil abu tiup, tak tahu terbang entah ke mana, tak ada kesan bekas lekat apa pun. Itulah haba'an mansura, amal yang bagaikan abu ditiup, berterbangan itu. Jadi sebab tu kita buat amal ibadat ni, dia suruh ikhlas. Seawal-awal kitab kita ni dibincangkan, buka bab pertama ikhlas. Pasal apa Tok Syekh ni bubuh ikhlas dulu? Inilah nak bagi kita jelas benda-benda ni. Bila tak ada keikhlasan dengan Allah, Allah tidak akan terima. Walaupun pada dunia orang nampak dia tu rajin beribadat, mungkin dia semayang sampai hitam dari orang kata, bersujud kepada Allah begitu banyak, tetapi bila tidak ada keikhlasan, Allah tak terima. Baju ada kawan tanya, dia kata orang semayang, dia kata dia semayang lama tak lekat pun.
Benda soal nak lekat benda tu di diri kita tu bukan kerja kita tu. Kalau kita hari nak tonyoh, nak sental atas kapek sampai koyak kapek pun tak lekat juga benda tu. Allah Ta'ala yang letakkan benda tu. Nah, dikatakan min asari sujud, daripada kesan kita sujud. Allah tak kira lekat tak lekat tu, yang Allah kira ialah amalan Allah. Terus saya tengok hadai tu, kalau sampai berlekuk ke dalam pun tapi amal tak ikhlas kepada Allah, Tuhan tak terima. Lekuk hitam dekat dahi tu. Ini penting. Benda ni tuan-tuan, dalam hati kita. Sebab antara kita dengan Allah, orang tak tahu. Dan para malaikat yang ditugaskan mencatat amalan itu. Ini kata ikhlas. Bersih hati daripada segala yang lain melainkan Allah. Inilah perkara yang kita nak kena jaga dalam diri kita, supaya jangan ada pun benda yang macam tu dalam ibadat kita. Jadi jika ada benda-benda ni, maka kita tidak diterima, amal ibadat kita itu adalah sia-sia. Lalu dia dicampak ke muka macam orang campak kain buruk ke muka kita. Itulah yang dilakukan oleh Allah. Lalu ibadat kita sia-sia, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah perintahkan amal itu dibalik kepada diri kita yang melakukan. Allah tak dapat memberikan apa-apa kepada kita. Tuhan tak mengampunkan bagi kita. Jadi rugilah kita. Jadi oleh demikian, bersihkan hati, buang sifat-sifat yang mazmumah, ganti dengan sifat yang mahmudah. Wallahu a'lam. Insyaallah taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innallaha lafii khusr. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.